Assalamualaikum, selamat petang. So hari ni aku run 21.22 km, lebih kurang 2 jam 44 minit. Pace 746 lah. Hari ni misi aku cari elevation dan alhamdulillah dapat elevation lebih kurang hari ni 200 meter. 200 meter ke elevation? Total elevation lah 200. Agak tinggi lah untuk jarak 21 km bagi aku. Syukur alhamdulillah. So hari ni aku pakai Nike Infinity React. Kalau siapa yang nak mencari kasut kan, Nike Infinity React, kasut ni aku dah pakai mileage lebih kurang 400 lebih ya. 459 km kasut ni. Dan aku dah run, aku rasa dua kali full marathon tahun lepas pakai kasut ni. Standard chartered dengan skor marathon, dan half marathon aku tak terkira. Dah banyak kali sangat. Dan aku sangat-sangat berpuas hati dengan kasut ni, sangat-sangat berpuas hati. Powerman 2023 tahun lepas aku pakai kasut ni juga. Performance dia memang okey lah untuk berbaloi dengan dia punya harga. So yang cakap running tu mahal, tipu lah. Sebenarnya ada je pilihan kasut-kasut yang murah dekat market. Contoh kasut aku pakai sekarang ni lah, dulu aku beli 100 lebih. Full marathon tak ada masalah, half marathon tak ada masalah, aku buat powerman dulu pun tak ada masalah. Puas hati, murah dan sangat-sangat berbaloi. Tahan, aku rasa ni boleh pergi 1000. Sebab ni dah dekat 500, tapak dia okey lagi. So itu saja untuk hari ni. Alhamdulillah. Aku batuk, suara pun dah bertukar. So insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.